Oh. Oh, wow, wow. Wow, 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 wow. Apa tu? Oh, tepung pelita. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, pocot. Oh, pocot. Cut. Oh, ni durian ni. Ni apa? Oh, ha, ha, ha. Kau menyesal. Apa ni? Nasi tomato. Uish. Bubur ayam. Wah, ada bubur ayam lah. Kamen. Putu piring. Ada putu piring. Lagi? Apa lagi? Klasik churros. Nasi ayam Stadium KL. Lagi. Nasi ayam berempah. Lagi. Ni churros. Lagi. Kunapa. Ni lagi. Apa? Nasi kerabu. Ori Kelantan. Ni lah dia nak. Oh, tak sangka lah ada. Unsangkable. Oh, pocot. Kau. Jangan pulang, kau menyesal nanti setelah terpisah dari badan. Cuba kita review dia punya nasi ni. Oh, ni nasi kerabu ayam bakar, kerabu ayam percik, nasi kerabu daging bakar. Oh, ya ke? Ha. Dia nak nasi kerabu ada telur masin. Nasi kerabu ori Kelantan, serai kayu. Assalamualaikum. Adakah orang di rumah? I di luar. Ada kan? I dah masuk dalam YouTube nanti ni. Okey? Tak. Nasi kerabu satu tu ayam dek kan? Satu lagi tu taruh telur masin tu. Okey? Tu hari saya dah nampak dah kedai ni. Bahagian daging dada tu. Tuan boleh lah. Boleh. Dada. Tengok ayam dia fresh. Ni boleh lah. Mana-mana je.